Okey, apa yang diperkatakan oleh saudara Dexley ni, minyak kelapa sawit di Malaysia ni sabut sahaja, tapi isi yang lebih bagus ataupun kernel lebih bagus kita eksport kepada luar negara. Betul ke? Okey, kalau tengok dekat sini, benda yang anda panggil sabut kelapa itu adalah mesokarp nama saintifiknya. Lapisan kedua adalah tempurung ataupun endokarp. Dan yang terakhir adalah kernel ataupun biji isirung. Okay, bahasa mudahnya dekat sini, satu buah kelapa sawit tersebut ada 3 lapisan. Sabut, tempurung dan biji ataupun isirung. So, di sini terdapat kekeliruan antara minyak sawit dan juga minyak isirung sawit. Minyak sawit dihasilkan daripada sabut kelapa sawit tersebut. Dan sabut tersebut adalah isi buah kelapa sawit. Manakala minyak isirung sawit itu pula dihasilkan daripada kernel ataupun biji kelapa sawit tadi. So, minyak sawit itu adalah daripada buah itu sendiri sebenarnya, yang mempunyai komposisi lemak lebih seimbang serta kaya dengan antioksidan semula jadi seperti vitamin E jenis tocotrienol dan juga tocopherol. Contohnya seperti sebiji soft gel tocotrienols daripada Olive House, kandungannya mempunyai 70% kandungan tocotrienol dan 30% kandungan tocopherol. Tocotrienols ni 60 kali ganda lebih tinggi daripada vitamin E biasa. Berbeza dengan minyak isirung sawit yang tinggi dengan lemak tepu. Minyak sawit menawarkan pilihan yang lebih seimbang untuk gaya hidup sihat. Kerana kestabilan dan kualitinya, kedua-dua minyak ini digunakan secara meluas di Malaysia dan peringkat global, termasuk pasaran makanan di Eropah.